Baik, Assalamualaikum dan hello. Saya stream video. Baik, saya rasa memang dah lama kita tak carry podcast. Last episode saya buat podcast hari tu untuk berkenaan tentang dunia drag, dunia sprint test. Okey, yang mana dunia sprint test yang berlaku pada ketika itu adalah perlumbaan yang kita boleh sebut sebagai Asia punya level lah. Indonesia hantar wakil, Thailand hantar wakil, Malaysia hantar wakil. Tapi sekarang ni kita back kepada race yang lagi besar daripada tu, iaitu dunia MotoGP fokus on Yamaha. Fokusnya adalah Yamaha. Yamaha gagal untuk deliver top speed. So, benda ni mungkin orang kata identity, tapi sebelum kita terus go through kepada Yamaha memang macam itu, Yamaha memang macam ini, kita go through dulu perjalanan macam mana sejarah Yamaha ni sebenarnya. Okey, kalau korang nak tahu cerita tentang top speed ni sebenarnya dah lama tau. Kalau kita tengoklah, Yamaha seolah-olah macam gagal untuk buat satu motor yang top speed paling laju. Benda ni dah berlaku daripada tahun 90-an lagi. Pada tahun lebih kurang 90-an, Yamaha jadi juara dunia lah dengan jentera YZR 500. Okey, waktu tu zaman 2 stroke 500cc. Honda macam biasalah. Honda, tak ingat apa nama Honda tu kan, NSR 500. Okey, untuk NSR 500 ni memang terkenal sebagai sebuah motosikal yang sangat garang. Dia punya agresif, power dia pun memang power. Tapi Yamaha, aku pun tak faham kenapa, tapi memang Yamaha dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia lebih kepada handling, control, dan dari segi top speed dia laju. Untuk kategori motor lumba dalam race GP 500 tu, Yamaha YZR 500 ni laju, tapi straight line dia tak selaju Honda NSR 500. Okey, itu yang berlaku. Cuma pernahlah satu ketika yang mana Yamaha jadi juara dunia dengan pelumba Wayne Rainey. So, under rider ni, Rainey ni, ada sedikit modification yang dibuat oleh mekanik pada ketika tu yang membolehkan motor Yamaha YZR 500 tu potong NSR 500 dekat straight line. Tapi untuk momen yang macam tu je lah. On overall, NSR 500 memang lagi laju daripada Yamaha. Okey, so itu pada tahun 90-an. Dan kebangkitan Yamaha hingga kalau kita tengok yang mana pada ketika tu tim Yamaha adalah YZR 500 dengan sponsor Marlboro. Marlboro Yamaha. So motor jenama Marlboro ni sempat berpisah dengan Yamaha tau. Sampailah satu masa tu pelumba juara dunia daripada 250 naik ke 500cc. Dia masuk dengan tim Honda dulu, iaitu Max Biaggi, dan pada ketika tu dia jadi runner up lah. Dia dapat tempat kedua championship tu. Nombor 1 Duhan dapat nombor 1 dengan Honda NSR 500. And then ceritanya kurang support daripada Honda. Max Biaggi pindah masuk Yamaha. Okey, dah masuk Yamaha pada ketika tu, kalau ikutkan YZR 500 ni dah ada peningkatan lah. Tapi still tak sekencang NSR 500. Itu cerita dia lah. Okay, and then selepas pada tu dalam tahun 2003, selepas ini tahun kedua yang mana kelas GP500 dah di-upgrade menjadi kelas MotoGP, iaitu motosikal bersaisaran 990cc 4 lejang. Okey, pada ketika ni Yamaha kira power, top speed dia memang
pada zaman tu kira laju. Sebab apa? Honda waktu tu dia dah keluarkan model baru 5 silinder. RCV, tak ingatlah apa nama dia, RCV 1. Okey, so pada ketika tu RCV 211V dia 5 silinder, top speed memang power lah. Memang gila-gila punya lah. Okey. Cuma pada ketika tu Yamaha boleh bersaing dekat straight line. Sebab Yamaha pun dia ada teknologi power dia. Orang lain semuanya satu silinder 4 valve, Yamaha satu silinder 5 valve. Maksudnya dia ada 3 valve untuk intake, 2 valve untuk exhaust port. Okey. So dekat situ yang menjadikan Yamaha ni memang laju lah. Masih dari segi top speed pada ketika tu digambarkan YZR M1 ni hampir-hampir menyamai Honda RC211V. Hampir. Tapi still Honda lagi laju. Nampak tak dekat situ? Tapi tahun tu memang Honda menang lah. Sebab Honda package dia memang lengkap. Rider dia waktu tu Valentino Rossi. YZR 500 tim Yamaha dia orang macam kehilangan, dia adalah rider-rider dia yang kategori performer lah. Cuma untuk challenge championship tak nampak lah calon-calon daripada Yamaha ni. And then motor dia pun kurang stable. YZR M1 ni dia kurang stable. Tapi top speed hampir-hampir menyaingi. Ya, ini apa yang diklaim lah. Okey. So pada tahun 2004 pula kita tengok perubahan yang mana Valentino Rossi pindah daripada tim Honda kepada tim Yamaha. Okay. So kita tak ada nak cerita Valentino Rossi, cuma sedikit sebanyak sebenarnya Valentino Rossi punya pemilihan ni telah membentuk karakter Yamaha yang di-carry sampai lah sekarang. Iaitu Rossi dia suka motor yang mudah ditunggang, mudah dia nak kontrol, lincah. Okay. Cuma pada ketika tu Yamaha ni dia ada beberapa jenis enjin lah. Dia bagi test enjin yang 5 valve, and then last kali dia bagi test enjin yang 4 valve. So actually engineer daripada tim Yamaha dia beranggapan power yang terlalu kuat tak berguna juga kalau tak dapat digunakan semaksimum yang boleh, seoptimum yang boleh. Okay, so betul, configuration engine Yamaha M1 990cc dengan 5 valve per silinder memang power lah. Top speed dia, high RPM dia memang padu. Itu juga yang membolehkan dia antara motosikal-motosikal yang mempunyai top speed hampir-hampir sama dengan Honda RC211V. Tapi bila dah tukar kepada configuration baru, new spec 4 per silinder, motor Yamaha kembali agak lemau in term of top speed lah. Okey, berjaya ditingkatkan kuasa supaya hampir menyamai top speed motor tahun 2003, tapi Yamaha M1 2004 ni top speed lebih kurang macam dulu. Okey, cuma dia tak dapat kejar motosikal RC211V lah. Of course, sebab RC211V pada tahun 2003 dah laju. Pada tahun 2004 dia jadi lagi laju. Sedangkan Yamaha YZR M1 dia seolah-olah macam dapat mengekalkan top speed sama macam model 2003, tapi untuk model 2004 ni dia sedikit lagi mudah untuk dikawal, lagi mudah untuk ditunggang. Kelebihan kat situ. So dari segi peningkatan horsepower ataupun peningkatan top speed tak ada. Benda tu tak berlaku. Tapi Rossi berjaya menang lah sebab motor Yamaha tu lagi senang dia tunggang dengan style dia.
tetap pada tahun 2004 tu Yamaha YZR M1 top speed dia 339 kmh, Ducati Desmo 341 kmh, Honda RC211V 343 kmh. So kalau kita tengok perbezaan dengan Honda, antara Honda dengan Yamaha ni hampir 5 km per hour lah. kmh, 5 kmh. Nampak simple tapi still Honda lagi laju. Dan memang terbukti motor RC211V Honda ni horsepower dia lagi tinggi daripada Yamaha M1. M1 pada 2004 kuasa kuda lebih kurang 240 horsepower, tapi untuk Honda RC211V horsepower lebih kurang 250 lebih kurang 255 macam tu, menghampiri 260 pada tahun 2004. Okey, so pada tahun 2005 kita tengok Yamaha ni dia dah dapat spek motor yang mudah ditunggang, enjin 4 valve per silinder. So apa yang diorang buat adalah diorang pendekkan sedikit nilai stroke untuk naikkan kadar high RPM. So daripada RPM asal lebih kurang 14,000 ke 15,000 RPM, berjaya dinaikkan menjadi 16,000 RPM pada model Yamaha M1 2005. So apa efek dia? Memang dinyatakan Yamaha M1 2005 lagi laju daripada Yamaha M1 2004, tapi masih lagi mudah ditunggang, mudah dikawal, lincah. Dan pada tahun 2005 ni jugalah yang mana kita dapat tengok Yamaha M1 ni ada pada track-track tertentu, laluan lurus, Yamaha boleh potong Honda straight line. Okey. Tapi Yamaha Honda pada tahun 2005 tu memang of course lah, memang laju jugalah pada ketika tu kan. Tapi waktu ni kita nampak shift apa yang berlaku. Tim Yamaha dia dah mula tukar. Kita dah dapat spek yang lincah, spek yang mudah dikawal, spek yang mana kuasa kuda tu digunakan seoptimum yang boleh. Kali ni model 2005 dia tingkatkan top speed. Dia tingkatkan top speed dengan cara menaikkan RPM. RPM sebelum ni 14,000, 14 ke 15,000, sekarang ni dah boleh cecah dalam 16,000. Tapi pada ketika tu motor-motor Honda dengan motor Ducati diorang dah sampai 18,000 RPM dah pun. Still kalah lah dari segi high RPM. That's why juga Ducati dengan Honda ni lagi laju pada top speed, sebab RPM limit diorang lagi tinggi. Tapi tak pelik sebab Yamaha engine 4 inline, dia ada limitation. Dia ada limitation on 4 inline ni. Sedangkan V4 ni, dia by logiknya, dia memang boleh hasilkan RPM lebih tinggi. Dia adalah sebab-sebab dia. Okey, pada tahun 2006, saya suka pada tahun 2006 ni sebab apa? Kita tengok Yamaha dia dah dapat tahu punca kenapa diorang dah champion. Dengan rider Rossi diorang dah champion, tapi tetap juga motor diorang tak selaju Ducati dan Honda. So apa yang diorang buat tak dinyatakan secara spesifik lah, tapi pihak Yamaha berjaya meningkatkan horsepower dan juga top speed YZR M1 pada tahun 2006. Pada tahun 2006 tu, YZR M1 ni dia menggunakan stripe camel, logo camel, motor dia color kuning. So kalau kita tengok pada tahun 2003 Yamaha motor dia warna merah. 2004 dia dah tukar warna biru, Yamaha stripe Goloy. Golosis, orang sebut Goloy lah biasa, Yamaha Goloy. 2005 masih lagi kekal warna biru, Yamaha Go. So pada tahun 2006 tukar
Motor jadi warna kuning, stripe Camel. Camel ni brand sigaret lah, brand sigaret pada ketika tu. Okay, so pada tahun 2006 Biologic motor Yamaha memang power lah. Pada aku, Yamaha berjaya tingkatkan horsepower dan tingkatkan top speed. So kalau kita compare motor 2004, 2005, 2006, motor 2006 ni memang paling tinggi horsepower, paling laju top speed. Tapi dia ada kekurangan dia. Motor agak sukar dikawal. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, disebabkan dia sukar dikawal tu, kuasa enjin tak dapat dihantar ke tanah. Bukan ke tanah lah, tak dapat dihantar ke tayar dengan secara optimum. Waktu tu masalahnya adalah bila Yamaha, diorang dah nampak kekurangan diorang top speed je, top speed dengan horsepower. So diorang fokus on top speed dan horsepower. Bila mana diorang dapat top speed dan horsepower tu, diorang tak dapat nak deliver power tu ke atas lita. Diorang gagal untuk deliver power tu. So aku boleh kata lebih kurang macam kalau kau generate 100% power, yang kau berjaya deliver dalam 70 to 80% sahaja. Masih ada balance yang kau tak boleh deliver. Kalau kau deliver 100%, race tu tak boleh nak finish. Motor jadi agak liar, motor jadi agak agresif. Itu side effect bila horsepower terlalu tinggi. Yang mana membolehkan top speed tinggi juga. So biologicnya motor Yamaha M1 2006 ni, kalaulah diorang boleh deliver betul-betul power yang diorang dah naikkan tu, memang Yamaha M1 ni memang orang kata sama level dah lah dengan Honda dan Ducati pada tahun tu, pada tahun 2006 in term of top speed. Dan Yamaha, yelah, enjin dah buat, perlumbaan dah mula, mana boleh nak tukar design enjin baru? Tak boleh. Kau kena pakai enjin tu juga sampai habis tahun tu. Tapi Yamaha berjaya lah cari jalan macam mana nak deliver power tu. Tapi benda tu ambil masa, yang mana menyebabkan Rossi pada peringkat permulaan musim 2006 tu, dia punya performance drop lah, sebab motor tu payah dikawal. Itu yang berlaku. Tapi kat situ kita nampak power kalau terlampau kuat akan menghasilkan top speed yang power. Tapi side effect dia, motor sukar dikawal. Dan diorang kena cari cara macam mana nak buat supaya motor tu boleh dikawal, supaya semua power yang ada tu dapat digunakan seoptimumnya dalam perlumbaan. Dan benda tu bukan task yang mudah. Dan aku boleh kata Yamaha tak cukup berjaya lah untuk atasi problem tu. So 2007 kelas MotoGP diturunkan menjadi 800cc. So tak ada apa yang berubah sangat. Sampailah ke tahun 2025, kita nampak Yamaha dia belajar something. Dia belajar yang mana the best DNA yang diorang ada adalah motor senang dikawal, motor lincah. Jadi high speed corner diorang lagi baik daripada motor-motor lain. Tapi disebabkan pada yang perlumbaan yang latest ni, tahun-tahun yang terkini, diterapkan teknologi aerodynamic yang mana ditambah wing sana, wing kiri kanan, wing dekat belakang. So teknologi ni menjadikan motor-motor Ducati dan Honda yang tak adalah laju sangat untuk corner, tak semantap Yamaha. Tapi disebabkan teknologi aero ni, Ducati dan Honda boleh fight Yamaha waktu corner. Dan waktu straight line, Ducati dan Honda ada kelebihan dekat top speed, yang mana kelebihan top speed tu Yamaha tak ada. Itu yang menyebabkan Yamaha agak kalah lah. So
Pusing-pusing cerita, Yamaha decide untuk tukar kepada V4. Bila tukar kepada enjin V4, sepatutnya motor Yamaha ni laju. Tapi ialah 2026 adalah tahun pertama Yamaha tukar kepada V4 dengan purpose bukan sekadar nak dapat high speed corner macam Ducati dan Honda. Diorang nakkan juga top speed yang laju pada laluan lurus. Tapi ialah baru tahun pertama dan ni pun baru bulan 5. Baru beberapa race sahaja. Masih proses learning curve lah. Kita takkan nampak Yamaha betul-betul dapat formula yang lengkap lagi lah. Tapi itu pun kita tengok dah banyak penambahbaikan dan even rider utama Yamaha sekarang, Quartararo pun dah mula masuk top 5 dalam perlumbaan-perlumbaan yang terkini inilah. Dan dekat situ nampak juga proses learning curve Yamaha dengan enjin V4 yang baru agak laju lah. Pada aku agak laju, tapi dia memang kena terima hakikat. Nak bercakap pasal world champion itu mustahil pada tahun ni. Tapi untuk dapat top 5, Fabio Quartararo dah berjaya buktikan yang motor Yamaha V4 ni ada potensi. Dan apa aku boleh simpulkan adalah Yamaha V4 ni memang boleh hasilkan top speed yang tinggi . Tapi again, aku rasa kalau dia betul-betul push kepada top speed dan horsepower, masalah 2006 tu akan kembali berlaku, yang mana diorang tak berjaya hantar power yang diorang dah naikkan tu sampai menyebabkan motor tu sukar dikawal. Okay, and then disebabkan DNA Yamaha tu sendiri yang mana dia kekalkan pada tahun 2004 sampailah tahun 2025. Sebuah motor yang lincah, mudah dikawal, smooth, corner sangat-sangat laju, masuk corner speed dia lagi tinggi, keluar corner speed dia lagi tinggi. Dia kekalkan prinsip itu dan dia percaya tak perlukan top speed yang terlalu tinggi sangat. At the end, pada tahun yang sekarang ni kita nampak prinsip tu dah tak boleh diguna pakai sangat. Dan terbuktilah Yamaha pun dah buat enjin V4 supaya dapat bersaing dengan Ducati dan Honda. So kat sini kita nampak perjalanan Yamaha ni dengan perkataan top speed tu, dia agak sukar lah. Ducati dan Honda memang champion in term of top speed. Even motor Suzuki pun Honda GSX RR yang dilumbakan dalam MotoGP pun pernah capai top speed 355 km/h. Tapi Yamaha paling laju dia 348 sahaja, 348 km/h. Masih ketinggalan lebih kurang 7 ke 8 km/h, yang mana kalau dekat straight line memang kena titik Yamaha tu. Terutama untuk lita-lita yang straight line-nya panjang macam Mugello. Bukan Mugello sebenarnya, sebutan sebenarnya Mugello. So, lita Mugello dekat Italy tu Yamaha memang kena titik lah. Even Catalunya dekat Spain pun Yamaha memang akan kena titik dekat straight line. Nasib baik perlumbaan dekat Shanghai, lita Shanghai, China dah tak ada. Yang itu pun straight line panjang juga, Yamaha memang jadi makanan. Losail Qatar. Okey, ini pun lita yang straight line panjang. Ini pun biasanya Yamaha kena kitai dengan Honda dan Ducati. So perjalanan Yamaha dalam mencapai top speed tu agak mencabar. Cubaan untuk meningkatkan top speed tu berlaku pada tahun 2005 dan 2006. Selepas pada tu nampak macam tak ada usaha yang terlalu serius ke arah meningkatkan top speed dan horsepower, tapi lebih kepada mengekalkan kemenangan dengan kelebihan sebuah motosikal yang lincah, mudah dikawal, lebih laju dari motor lain sewaktu corner. Dan akhirnya prinsip tu nampaknya tak boleh diguna pakai sebab masuknya teknologi aero. Bila masuk teknologi aero,
dan Yamaha terpaksa back kepada prinsip yang baru. MotoGP kena laju, kena top speed power. Sampai tahap dia tukar configuration daripada engine inline 4 kepada V4. Itu sendiri sebenarnya menunjukkan betapa perlunya lah. Dan sebenarnya ada yang bercakap juga, kenapa tak kembali kepada spek yang asal. Dulu inline 5 valve, motor memang laju dekat top speed, kenapa tak go back kepada spek yang itu. So ada penjelasan yang itu next video lah aku cerita ya. Okay, so setakat tu saja podcast untuk kali ini, bercakap tentang dunia top speed yang pada aku Yamaha agak gagal lah untuk achieve, untuk capai. Moga korang terhibur. Boleh like, share, komen dan jangan lupa subscribe lah. Okay, so komen pendapat korang dekat YouTube. Aku berminat juga untuk dengar, berminat juga untuk respon, dan mungkin ada buah fikiran atau pertanyaan korang yang akan aku carry kepada next video lah. Okay, itu saja daripada saya. Thank you, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.